Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Ni kita nak cerita sikit tentang pokok lemon kuning original. Ni kau tengok ni. Dia akan kuning di pokok macam ni. Ni dia punya daun ni. Ni dah jatuh ni buah ni. Ni. Dia bila dah kuning di pokok macam ni, kalau dah terlampau matang dia akan gugur. Dia akan gugur tengok. Dia akan kuning sendiri. Ni kita tengok. Ni original betul. Siapa nak benih ni saya ada jual. Betul original, dia akan kuning sendiri di pokok tu. Ni bukan ni original. Ni yang masih muda. Kita pusing pokok. Tengok banyak. Ini dia dah gugur. Ni yang saya baluk. Saya baluk. Tu. Saya baluk tapi dia dah terkeluar baluk buah terlalu besar kot. Dia terkeluar apa. Ni sampai atas tanah. Ni yang masih muda. Ini dah terlampau tua. Dia jatuh sendiri. Ini original lemon kuning ni banyak buah dalam. Kau tengok dalam. Tu dalam bergantung-gantung. Ni belum cukup tua ni yang ni jatuh ni. Tu. Ni saya baluk. Ni baluk. Banyak buah. Semua dah tua. Kuning, dia bukan kuning di pokok. Ni original. Siapa nak boleh PM saya. Kita jual harga murah bah. Ni tanpa polybag sepokok RM15. Tengok dalam bergantung-gantung dalam. Dia tak putus buah. Tak pernah putus buah. Banyak buah. Ini sampai sini tengok. Ini masih muda lagi. Ini baru 80% buah. Tengok atas tu, ada pokok kecil atas. Yang kuning-kuning tu semua dia juga. Siapa berminat untuk dapatkan lemon kuning ni boleh PM kita. Tengok. Tu dia buah, dia akan kuning di pokok. Dia simpan sampai dia kuning kat pokok. Tu dalam tu banyak nampak. Tu bergantung-gantung dalam kuning-kuning. Original lemon kuning. Kita tengok lemon kuning. Ya.